Hello, wahai yang pernah tengok Dalam Belok. Apa khabar? Hari ni saya nak bahas karakter saintis yang nampak macam dukun tapi rupanya dia saintis. Ya, lebih tepat ni saintis dalam bahasa Indonesia ilmuwan. Ya, dia lebih mirip dukun daripada ilmuwan atau saintis. Ya, dia belajar bidang sains tapi gaya dia macam dukun. Ya, mungkin ini sindiran kot untuk orang yang kata sihir ke sains ke sama je, sama-sama ilmu, cuba sebutannya saja berbeza. Ya, itu saya dengar sindiran. Jadi jangan tanya saya betul ke sama. Tak, itu saya tak tahu betul ke tak. Jangan tanya saya. Okey, untuk tu hok tahu tanya saya. Okey, jangan lupa tekan button subscribe. Sekarang saya akan bahas On Camping ni. On Camping ni dulu cuba nak cipta pasangan dia sendiri. Bukan pasangan cipta, tapi tercipta anak, iaitu Acil. Ya, dia pernah cuba cari pasangan di dunia nyata tapi akhirnya gagal. Ya, gagal berkali-kali lah. Ya, pernah lah sekali tu dia juga ni, ya, gagal dapatkan pasangan. Tapi dia tak mengalah. Dia cuba untuk dapatkan pasangan. Dia cuba nak cipta pasangan lagi. Masih baik dia kemalangan, pergi ke dunia lain yang dapat tahu dia dah ada perempuan suka kat dia. Ya, akhirnya dia dah dapat pasangan dia. Ya, calon isteri yang memiliki anak dengan memiliki anak perempuan. Sekarang dia ada dua anak, anak lelaki dengan anak perempuan. Ya, walaupun saya tak berapa suka Acil sebab dia anak botan. Saya tak suka anak sains. Saya lebih suka anak suruh jadi. Ya, okey. Untuk cerita untuk ni kadang-kadang saya nampak dia ni camping ni, On Camping ni nampak macam dukun, kadang-kadang nampak macam saintis. Ya, saya dah tengok dah hasil episod dia. Dia ni macam gabungan sihir dengan gabungan antara dukun dengan ilmuwan lah. Okey, untuk mereka yang pernah tengok cerita tu mesti dah tahu kan, dia ni ada macam-macam saintis, macam-macam sains. Ya, pernah lah. Dia ni agak, ya, jadi bahan ketawa dia On Camping ni. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe atau ceng tahu. Sila komen kalau anda pernah tengok episod ni sampai habis. Okey, untuk On Camping ni, ya, dia ni tak popular mana pun. Ya, saya buat video ni pun sebab ya dah lama dah nak buat. Ya, jadi akhirnya dapat buat video panjang kali ni. Ya, On Camping ni ada misai, tak ada rambut. Itu sebab eksperimen dia. Eksperimen dia dengan kawan dia buatkan dia kepala botak yang buat dia tumbuh misai. Cuba potong tak jadi. Jadi dia pun ada buat banner rumah. Rumah bentuk cendawan yang pelik. Ya, dia pun pakai sarung kepala yang akhirnya dia nampak macam, ya, tak nampak macam saintis, lebih kepada dukun. Ya, walaupun dia nampak macam dukun tapi dia tak korbankan kanak-kanak. Ya, dia jaga juga dua budak, iaitu Acil dengan Larry. Ya, dia ni macam ayah yang bagus lah. Ya, jadi On Camping ni macam karakter ayah-ayah yang bagus-bagus. Ya, jadi On Camping adalah karakter yang sangat bagus. Ya, sayang sekali anda tak pernah tengok Dalam Belok. Okey, untuk jalan ceritanya anda jangan lupa tekan butang subscribe atau lonceng. Yang semoga banyak adalah karakter animasi yang pakai topi. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe atau lonceng. Bye bye.